Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan bersama saya Ustaz Muhammad Fahmi Ilyas daripada Pusat Latihan Rela Wilayah Utara. Hari ini tazkirah Ramadan, tuan-tuan, bersama dengan saya bertajuk Syawal sebagai tanda kasihnya. Baik, di antara kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita berada di bulan Syawal ini ialah bila mana bermulanya Syawal, kita pakat berkumpul ramai-ramai untuk kita meraihkan Syawal dengan penuh bermakna. Antara perkara yang kita lakukan di bulan Syawal ini ialah di pagi raya kita saling bermaafan bersama dengan ayahanda kita, ibunda kita, sanak saudara kita, saling bermaafan. Nampak ringkas tetapi ia tetap sebagai sesuatu yang bermakna. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaafan nampak simple tapi sebenarnya satu rahmat kepada kita apabila kita berada di mahsyar kelak. Bila mana di mahsyar kelak anda kita terhutang dengan manusia, maka hutang itu wajib kita selesaikan di mahsyar kelak sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara poinnya lagi ialah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kasihnya Allah Subhanahu wa taala ialah bila mana dia memberikan kepada kita sebagai umat Muhammad sebagaimana sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal seumpama berpuasa selama 1 tahun. Ini satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang macam mana, tuan-tuan? Di bulan Ramadan kita puasa 30 hari, pahalanya adalah 30 hari. Tetapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seumpama 1 tahun kita berpuasa. Jadi tuan-tuan, itu di antara kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi sekadar itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.